Hello, tahu tak kenapa kita tak boleh memotong queue? Jom saya explain kenapa. Let's go. Dari sisi undang-undang, memotong queue adalah salah dan anda boleh dikenakan RM300 jika didapati bersalah. Memotong queue ni membuat keadaan lebih teruk daripada asal, mengganggu dan membahayakan aliran trafik yang lain pula. Dan kalau kita rewind balik video ni, laluan anak panah ni adalah untuk ke depan sahaja. So kalau kereta ni nak ke kiri, dia dah kena beratur dari awal lagi. Jadi pastikan korang berada di lorong yang betul. Kalau terlepas simpang, tolong teruskan perjalanan. Gunakan navigation app untuk reroute balik ke jalan yang betul. Orang yang memotong queue ni akan membiak satu persatu. Kita tak nak benda ni normalize. Saya suggest orang ramai untuk horn saja, menandakan kita marah dengan aksi mereka, tetapi jangan sampai tahap provoke atau nak bergaduh. Kita boleh simpan bahan bukti saman saja mereka di MyJPJ app. Hantar resit RM300 kepada mereka kerana memotong queue. Drive safe and be kind. Bye.